Untuk pokok-pokok limau cikgu, memang cikgu tak akan pakai baja lain selepas ni. Cikgu akan pakai baja khas pokok limau organik daripada Agrofarm saja. Okey, sekarang kalau korang tengok dekat pokok-pokok cikgu, setiap kali cikgu letak baja ni memang terus putik-putik bunga akan naik. Yang ini pokok yang dah lama. Okey, memang banyak dia punya buah-buah kecil dah banyak, bunga pun dah banyak. Yang dua ni dekat depan ni, yang ini cikgu baru letak dalam seminggu lebih macam tu. Tapi dia dah mula naik. Rasanya dah 2 minggu lebih kot, tak silap. Okey, dia dah mula naik putik-putik bunga. Yang ini, yang sini pun, kalau korang tengok sini, banyak dia naik tiba-tiba. Lepas cikgu letak baja khas pokok limau yang organik ni. Jadi kalau korang ada tanam pokok limau, tapi pokok limau korang dah bertahun-tahun tak berbuah, korang cuba pakai baja ni dulu dan tengok macam mana hasil dia. Okey, dekat depan ni ada 4 jenis pokok limau. Yang ini pokok limau kasturi, pokok limau kasturi batik, limau nipis dan limau purut. Yang ini cikgu baru pindah. Dan cikgu baru tabur baja tu tadi. Kita tengok dalam 2 ke 3 minggu macam mana hasil dia nanti.